Berita melaporkan 3 adun Perlis daripada PAS dipecat serta-merta kerana terlibat dalam langkah Kuala Perlis untuk menjatuhkan kerajaan negeri sedia ada. Saudara dan saudari, pemecatan ini bukan sesuatu yang biasa di mana boleh menggugat hubungan kerjasama PAS dan Bersatu di peringkat nasional, memandangkan langkah Kuala Perlis ini dimulakan oleh adun-adun daripada Parti Bersatu. Semua sedia maklum bahawa Ketua Badan Pimpinan Negeri Perlis sebelum ini mempunyai masalah dengan Menteri Besar sekarang sejak daripada awal penubuhan kerajaan negeri Perlis yang boleh menggugat kepada kestabilan kerajaan negeri. Namun langkah awal tidak diambil bagi menyelesaikan perkara ini. Saudara dan saudari, ini menunjukkan kelemahan pengurusan Parti Bersatu di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin yang ternyata gagal untuk mengawal dan memastikan supaya setiap masalah ditangani lebih awal untuk menjaga hubungan di antara parti-parti dalam Perikatan Nasional. Saya menjangkakan krisis di Perlis akan membina keretakan hubungan di antara PAS dan Bersatu di peringkat nasional jika tidak diselesaikan secepat mungkin. Saudara dan saudari, ramai juga yang bertanya kepada saya sama ada Bersatu akan memecat kesemua adun-adun Perlis yang terlibat dengan langkah Kuala Perlis. Saudara, pada pandangan saya, ia bukan sahaja soal pemecatan, namun rundingan bagi menyelesaikan krisis ini tanpa menyelebahi mana-mana pihak adalah sangat penting. Namun perkara ini sudah tentu akan gagal kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjaga orang sekelilingnya yang digelar sebagai KEPAM, iaitu Kumpulan Pentaksub Abah Muhyiddin, dan tidak akan mempedulikan nasihat ataupun pandangan orang lain. Dan apakah respon rakyat Malaysia? Adakah anda merasakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu undur kerana kegagalan ini?